Hai semua, so sekarang aku berada di Dubai Mall saja nak turun jalan-jalan, cuci mata, masuk kedai Apple Store di Dubai Mall. So kita tengok design dia lebih kurang sama je ke macam Apple Store Malaysia ataupun ada kelainan sikit. Sekarang pukul 9 malam, agak crowded. Kalau hari biasa Dubai Mall ni tutup pukul 11 malam. Kalau hari weekend, Jumaat, Sabtu, Ahad dia tutup sampai pukul 12 malam. Alright, jom saksikan video ini. MacBook Air. Memang slim MacBook Air ni, tapi design dia dah lebih kurang sama je lah. So di bahagian tengah ni kita ada tempat untuk kita rasa Apple Vision Pro. Beratur pun macam tak panjang ni, macam menarik je nak try ni. Tengok macam mana. Kita jalan-jalan dulu. Mac Pro, aku masih suka design dia. Nampak macam lain daripada yang lain dan unik. Tapi nak beli memang tak mampu lah, mahal gila. So kalau korang perasan, dia orang pakai baju hijau lah staff dia. Kalau compare dengan Apple Store Malaysia pakai baju biru. So kita ada bands ni. Tapi bands ni bagi aku tak berbaloi lah. Sebab banyak je terkata aksesoris yang lebih murah. So untuk Apple Music, kita ada Max Pro, Beats. Okay. Beberapa headphones dan juga earphone Power Beats Pro kat bawah ni. Alright. Dan macam biasalah AirPods. So aku tak ada lagi satu AirPods pun aku tak ada. So mungkin nak beli jugalah satu, cumanya aku tak adalah audiophile sangat. So pakai earphone biasa pun dah cukup lah. AirPods Max. Yep. Dan tali. So setting dia macam ni. Lebih kurang sama je macam dekat Malaysia. So nice juga lah band ni. Untuk Apple Watch SE Series 10. Aku masih pakai Series 7. Lain-lain aku pakai jam lain lah. Sebab Apple Watch ni masalah dia adalah hari-hari kena cas. Yes, Apple Vision Pro. So ini adalah first time aku nampak depan mata dan pegang Apple Vision Pro ni. So dia adalah satu teknologi yang bagi aku memang power lah. Cumanya mungkin sebab first version ni dia ada banyak lah kekurangan dia. So nampak dah 2 orang nak try. Kalau sempat aku nak try jugalah. Line up iPad sebenarnya bagi aku dah serabut dah weh. So kita ada iPad Pro 13 inci, iPad Pro 11 inci, iPad Air, okay, iPad biasa, and then kita ada iPad mini. So susah jugalah nak pilih mana satu. Yang paling baru sebenarnya ialah iPhone 16e. So dia bukanlah teknologi baru sangat, tapi dia lebih kepada budget punya iPhone lah. So kalau iPhone yang paling murah ni dia iPhone SE. Tapi ringan lah. Kamera satu je. Nice. So dia ada 2 tingkat juga. Tadi aku tingkat bawah, sekarang tengah naik tingkat 2. Okay. Ada list sebenarnya tapi tak jumpa. Accessories. Vision Pro back. Okay, menarik ke? So di bahagian atas sama macam Malaysia, kita ada big screen yang mana biasanya dia akan ada satu sesi lah untuk cara menggunakan iPhone ke iPad dengan betul. So menarik kat sini. Cuma konsep dia kat atas ni sama macam dekat Apple Store Malaysia. So yang menarik ni kalau korang rasa dekat luar ni, ini sebenarnya Dubai Mall punya fountain. Tapi dia dah ada renovation. And dengan di sebelah kanan tu sebelah sini adalah Burj Khalifa. So memang strategic allocation lah Apple Store ni, mesti sewa mahal ni. Okay guys, so secara keseluruhannya pada pendapat aku, Apple Store Dubai ni dia dah lebih kurang sama je macam Apple Store kat Malaysia. Tak tahulah, mungkin
Apple Store yang seterusnya, atau kemudian dia ada satu template, maksudnya design dia kalau kat mana-mana pun lebih kurang sama je. So banyak-banyak Apple Store yang aku pergi, yang aku rasa yang menarik adalah dekat Apple Store dekat Paris, sebab dia menggunakan bangunan lama. So memang klasik lah, bangunan lama macam buruk-buruk situ adalah Apple Store diorang. So macam biasa guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.